Korang silap kalau korang rasa yang handheld fan ni semua sama je. Ini dia G-Slide Fan Ultra 2. Kalau korang tengok rupa dia ni, memang dah macam turbine jet. Saiz dia pun kecil je, boleh masuk dekat poket ataupun bag. Siap ada skrin LED untuk tengok speed dan juga percentage bateri. Dan apa yang paling best, speed fan dekat G-Slide Fan Ultra ni bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi speed fan dia ni boleh pergi sampai 100. Bila korang buka kipas ni dekat speed paling tinggi, angin dia memang betul-betul tak relax, kuat dan juga sejuk. Sesuai bila korang nak pakai bila ada buat aktiviti luar, contohnya macam pergi konsert ke, hiking ke. Lagi best, dia guna bateri 9000 mAh yang boleh bertahan sampai 25 jam. Tapi itu bergantung pada speed kipas yang korang pakai lah. Charge dia pun laju sebab dia guna fast charging 18 watt, guna type C. Selain daripada kipas, G-Slide Fan Ultra 2 ni boleh juga digunakan sebagai power bank. Lepas tu ada lampu LED dan ada juga aksesori magnetik. Cuma satu je lah yang aku rasa kurang dekat G-Slide Fan Ultra 2 ni adalah dia punya bunyi lah. Bila korang buka dekat speed yang paling tinggi tu, bunyi dia memang agak tak relax lah. Tapi aku rasa itu benda biasa sebab kipas ni kipas berkuasa tinggi. So kalau korang jenis cepat berpeluh dan selalu buat aktiviti luar, aku rasa korang patut pertimbangkan G-Slide Fan Ultra 2 ni. Dan macam biasa aku nak pendapat korang pasal G-Slide Fan Ultra 2 ni. Korang rasa berbaloi untuk dibeli ataupun berbaloi untuk di skip? Cuba komen dekat bawah.